Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita bertemu lagi dalam sesi bimbingan analisis data untuk pembelajaran maya ini. Pada hari ini saya akan cuba discuss ataupun tunjuk cara bagaimana kita nak membuat satu lagi analisis yang agak penting dalam penyelidikan, iaitu membuat ujian perbandingan mean, ujian t-test. Okay, hari ini saya akan bincangkan ujian T sampel bebas. Sampel bebas ni maksudnya ada satu faktor, dua mean. Sebagai contoh, jantina ada mean lelaki dan mean perempuan. Okay. Ataupun lokasi ada mean bandar, ada mean luar bandar. Atau pengajian ada mean sains dan ada juga mean pengajian sosial. Okey, maksudnya ada mana-mana pemboleh ubah ataupun faktor demografi yang ada satu faktor, dua mean, kita boleh guna untuk melihat perbezaan mana-mana variabel menggunakan ujian T sampel bebas. Okey, sebagai contoh. Kita nak tengok data yang kita ada ni. Okey, kita ada satu senarai data yang kita ada faktor jantina. Okey, jantina satu untuk lelaki dan dua untuk perempuan. Kemudian kita nak melihat adakah terdapat perbezaan salah satu variabel pemboleh ubah yang kita kaji, iaitu kebahagiaan. So kita nak melihat adakah terdapat perbezaan tahap kebahagiaan responden lelaki dan responden wanita. Okay, macam tu. So untuk analisis yang ni kita pergi kepada untuk analisis ujian T, kita pergi pada analyze. Okey, kita pergi ke ambil compare mean, kemudian ambil independent sample t-test. Right? Analyze, compare mean, kemudian independent sample t-test. Okey, kita klik kat situ dan keluar window sini. Kita ambil pemboleh ubah yang kita nak uji, iaitu kebahagiaan. Okey, kebahagiaan. Okey, tak ada kebahagiaan. Okey, sebagai contoh kita nak tengok pemboleh ubah persahabatan sebagai contoh. Okey, persahabatan. Okey, kebahagiaan sudah ada kat sini. Okey, kita reset balik. Okey, kat sini kita ambil kebahagiaan, masukkan ke test variable, right? Kemudian kita ambil faktor yang kita nak tengok perbezaan jantina, masukkan dekat grouping variable. Kemudian kita define group, satu sebagai lelaki, dua sebagai perempuan. Okey, kita continue, kemudian okey. Okey, daripada sini kita keluar dapat result menunjuk N bilangan lelaki 22, bilangan perempuan 75. Okey. Kemudian mean lelaki 3.11, okey. 3.1091 atau 3.111. Okey, kemudian mean wanita 2.96. Okey, standard deviation tu 0.73, 0.57. Okey. Okey. So, daripada kini kita tengok result. Kita dapati nilai T ialah 0.971. Manakala nilai signifikan ialah 0.334. 0.334 ini lebih besar daripada 0.05. Maksudnya kita boleh buat kesimpulan bahawa tidak terdapat perbezaan tahap kebahagiaan mengikut faktor jantina. Okey, saya ulangi, apabila T 0.971 dan nilai signifikan 0.334, maka kita boleh buat rumusan bahawa tidak terdapat perbezaan tahap kebahagiaan responden lelaki dan responden wanita. Okey, ini ujian T test sampel bebas. Bagaimana kita nak melaporkan perkara ini ataupun dapatan ini ke dalam laporan tesis? Okey, untuk itu kita pergi dekat Word. Okey, macam biasa, kita pergi dekat Word, kita insert, kita ambil table. Okey, table. Okey, kita ambil table macam ni. Baik. Okey, kat sini kita maksudkan kita buat guna yang ni sebagaimana yang saya ajar biasa. Kita buat tajuk jadual, contoh jadual 4.1. Ini sebagai contoh saja. Okey, perbezaan
perbezaan kebahagiaan mengikut faktor jantina. Ini sebagai contoh. Okey. Ini kena nanti kita tukar bahasalah ke dalam bahasa Melayu, proofread, tidak ada masalah. Okey. Okey, yang kat sini yang kita letak sini demografi. Okey, demografi. Kemudian kat sini faktor. Okey. Kat sini ini faktor. Ini nilai n. N ialah bilangan. Kemudian min, sisihan piawai, darjah kebebasan, kemudian nilai T dan juga nilai signifikan untuk tutil. Okey, ini adalah jadual yang kita nak buat. Okey, demografi jantina. Okey, jantina ada dua faktor, lelaki dan perempuan. Okey, lelaki dan perempuan. Kemudian N lelaki tadi kita tengok dalam jadual tadi. N lelaki ialah 22, N perempuan 75. Min skor min bagi lelaki 0.311, skor min bagi perempuan 2.965, kemudian standard deviation 0.73 dan 0.57. So ini kita pindahkan ke dalam jadual. Okey, kita boleh pindah manual ataupun kita boleh pindah secara copy and paste lah. Okey, yang ni 22, kemudian yang ni 22, yang tu tadi berapa? Yang tu tadi 75, right? Sorry. Ini 75. Kemudian min lelaki 3.11, kemudian min perempuan 2.96. Okey, sisihan piawai lelaki 0.73, sisihan piawai perempuan 0.57. Okey. Kemudian darjah kebebasan, tengok nilai darjah kebebasan 95, kemudian 95 nilai T 0.971 dan signifikan 0.334. Okey, kat sini. Okey. DF 395, T 0.971 dan signifikan 0.334. So kita pindah ke jadual ini secara manual ataupun seperti saya kata tadi kita boleh pindah je copy and paste. Okey, yang ni 95 tadi, kemudian nilai T 0.971 dan signifikan 0.334. Okey. Okey. Ini adalah jadual laporan bagaimana kita nak melaporkan keputusan ujian T sampel bebas. So jadual ni nanti kita boleh tukar jadi dalam format APA. So APA kita buat semua. Kemudian untuk tajuk jadual ni kita letak kat tengah. Okey, demografi ni semua ni pun boleh ubah. Kita tandakan bawah, kita highlightkan atas. Kemudian yang ini last sekali kita highlightkan bawah. Okey. So yang ini kita boldkan. Okey, supaya pun boleh ubah. Okey. Dan ni kalau kita cantikkan lagi, kita buat double. Okey. So ini adalah contoh jadual ujian T sampel bebas. So daripada jadual ini kita boleh buat rumusan. Dapatan menunjukkan tidak terdapat perbezaan tahap kebahagiaan mengikut faktor jantina. Okey. So ini adalah contoh bagaimana kemahiran kita nak buat ujian T sampel bebas. So saya harap kita boleh cuba dan boleh bincang di pelbagai peringkat, dan kalau ada masalah rakan-rakan dan pelajar-pelajar boleh email saya. Kita boleh berbincang secara maya. Tidak ada masalah. Yusri, umt.edu.my. So untuk setakat itu saja. Terima kasih.